Susulan kemerosotan minat pelajar dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM, situasi itu menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq membimbangkan dan KPM telah mengambil beberapa langkah antaranya mewujudkan jawatan kuasa khas STEM. Dan jawatan kuasa khas STEM ini memang akan menumpukan perhatian penuh kepada keseluruhan ekosistem STEM negara, soal minat, soal infrastruktur, soal dasar-dasar yang terkait dengan pembangunan STEM dalam negara, dan kita tidak kesorangan kerana ia juga adalah komitmen merentas kementerian termasuk Kementerian Sains dan Teknologi. Susulan Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Haris Arayan Zabi Abdul Hakim. Saya sebagai Ketua Kumpulan Multiple Physics. Nama saya Muhammad Eka Zafri bin Muhammad Rajab. Nama saya Zura Hana binti Hafiz. Nama saya Nuri Fadlan binti Muhammad Syarif. Nama saya Nuain Fagia binti Muhammad Nafal. Nama saya Pada masa kini, teknologi dan kejuruteraan amat penting dalam kehidupan manusia. Banyak mesin dan kenderaan yang digunakan pada hari ini dicipta menggunakan sistem mekanikal asas seperti gear, motor dan struktur binaan. Oleh itu, mempelajari konsep ini sejak muda dapat membantu pelajar memahami bagaimana sesuatu mesti berfungsi dalam kehidupan sebenar. Set teknik building blocks power function membantu pelajar untuk memahami asas kejuruteraan untuk pemasangan komponen seperti gear, paksi dan penyambung. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat meningkatkan kreativiti, kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran logik, serta menarik minat terhadap sains dan teknologi. projek ini membantu pelajar memahami konsep asas kejuruteraan dan sistem mekanikal. Ia juga meningkatkan pemikiran kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Projek ini membantu pelajar memahami pemindahan tenaga dalam sistem mekanikal serta meningkatkan minat terhadap sains dan teknologi. Projek ini adalah set blok teknologi untuk pembelajaran sains dan kejuruteraan. Ia mengandungi komponen seperti gear, paksi, penyambung dan struktur binaan yang boleh dipasang dari model mekanikal. Melalui set ini, pelajar dapat memahami cara sistem mekanikal menghasilkan pergerakan. Selain itu, set blok teknologi membolehkan pelajar membina model seperti kereta dan mesin ringkas serta memahami bagaimana gear dan paksi memindahkan tenaga untuk menghasilkan pergerakan. Aktiviti membina model menggunakan blok teknologi meningkatkan pemikiran kreatif dan kritis. Pelajar juga boleh memahami fungsi asas kejuruteraan. Kesimpulannya, projek ini membantu pelajar memahami konsep sains dan kejuruteraan serta menjadikan pembelajaran lebih menarik. Penggunaan set blok teknologi membantu pelajar memahami sistem mekanikal dengan lebih jelas. Pelajar juga dapat melihat bagaimana pergerakan sistem terbentuk dan berfungsi. Berdasarkan projek yang telah dijalankan, penggunaan set blok teknologi ini dapat membantu pelajar memahami konsep asas sistem mekanikal dengan lebih jelas. Melalui proses membina model menggunakan komponen seperti gear, paksi dan penyambung, pelajar dapat melihat sendiri bagaimana sesuatu sistem berfungsi untuk menghasilkan pergerakan. Di samping itu, projek ini turut melatih kemahiran berfikir kreatif, kritis dan logik. Pelajar perlu mengajar mereka bentuk model, memilih komponen yang sesuai dan menyusun setiap bahagian dengan tepat supaya model berfungsi dengan baik. Proses ini menjadikan pembelajaran bukan sahaja memudahkan, tetapi juga memberi peringatan yang lebih mendalam tentang penguasaan konsep sains dan kejuruteraan.